Salam sejahtera kepada para penonton. Saya Saktivil Vignesh. Nama saya Nur Putri Kamelia. Dan saya Nurul Nabila Najwa binti Muhammad Asri. Kami melaporkan secara langsung dari TVPSS SMK Seri Tualang. Hari ini merupakan detik bersejarah buat seluruh warga Semestu dalam menjayakan Majlis Apresiasi SPM tahun 2025. Semestu kini secara rasminya diiktiraf sebagai sekolah berprestasi tinggi di negeri Pahang selepas mencatatkan GPS 2.07 dan muncul sebagai kedudukan pertama daerah Temerloh. Kejayaan ini membuktikan bahawa kerjasama erat antara pihak sekolah, guru, pelajar dan komuniti mampu melahirkan kecemerlangan yang membanggakan. Majlis pada hari ini turut diadakan bagi menghargai usaha dan pengorbanan para pelajar SPM 2025 yang telah berusaha bersungguh-sungguh demi mencapai kejayaan cemerlang. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada guru-guru dan ibu bapa yang sentiasa menjadi tulang belakang kepada kecemerlangan para pelajar. Suasana di Auditorium Hoshas pada hari ini amat meriah dengan kehadiran para tetamu, guru, ibu bapa dan pelajar. Pelbagai pengisian menarik telah disediakan sepanjang majlis berlangsung bagi meraihkan kejayaan yang amat bermakna ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti laporan seterusnya hanya di TVPSS SMK Seri Tualang. Kehadiran tetamu kehormat kita pada hari ini melambangkan betapa pentingnya kecemerlangan akademik dalam pembangunan negeri. Fungsi majlis apresiasi ini bukan sekadar untuk menyampaikan sijil, tetapi bertujuan untuk mengiktiraf usaha gigih komuniti sekolah serta menetapkan satu tanda aras baru bagi sekolah-sekolah harian lain di Pahang memandangkan Semestu kini berada di tangga ke-7 terbaik di seluruh negeri. Salam sejahtera, sekarang kita bersama tetamu kehormat kita. Soalan yang pertama, melihat prestasi Semestu antara terbaik di negeri Pahang, apa komen tuan tentang kualiti sekolah harian kita? Melihat prestasi yang Semestu telah capai pada hari ini iaitu dengan grade purata sekolah sebanyak 2.03, saya optimis sekolah Semestu ataupun sekolah menengah kebangsaan Seri Tualang ni merupakan satu sekolah yang sangat bagus, satu sekolah yang sangat selesa, memberi keselesaan kepada para pelajarnya dan sebuah sekolah yang mempunyai satu sistem pendidikan ataupun sistem pentadbiran yang sangat baik. Bermula daripada peringkat pengetuanya sehinggalah ke semua GPK dan guru-guru yang ada bersamanya. Dan tak lain tak bukan, sudah tentulah Semestu juga mempunyai para pelajar yang sangat cerdik, bijak prestari, saya kira. That's why di peringkat daerah Temerloh, Semestu berjaya mendapat tempat pertama dalam GPS iaitu 2.03, sekaligus di peringkat negeri Pahang berjaya masuk dalam ranking nombor 8 daripada sekolah-sekolah yang ada dekat dalam negeri Pahang ni. So Semestu memang terbaik lah. Di sebalik sebuah institusi yang berjaya, pastinya berdiri seorang pemimpin yang berwawasan. Puan Sarimah binti Muhammad Said merupakan arkitek utama di sebalik kejayaan ini. Peranan beliau melangkaui aspek pentadbiran. Beliau telah melaksanakan program intervensi yang bersasaran serta memupuk budaya daya tahan dalam diri kohort pelajar yang tidak pernah menduduki peperiksaan UPSR atau PT3 sebelum ini. Kepimpinan beliau telah menukarkan cabaran menjadi satu sejarah melalui pencapaian GPS 2.07. Sekarang kita bersama Bonda Pengetua SMK Seri Tualang. Terlebih dahulu, saya ucapkan tahniah atas kejayaan Bonda. Terusnya, apakah kunci utama Bonda dalam membina semangat pelajar sehingga mencapai GPS 2.07? Kita sentiasa yakin percaya kita boleh mencapai
mencapai kejayaan. Jadi untuk mencapainya kita perlu ada niat, kita bergerak dengan semangat, kesepaduan dengan semangat satu pasukan, pasukan semesta untuk membolehkan kita buahkan hasil sebegini. Baiklah, kita mulakan sesi temu bual bersama penerima-penerima anugerah pengetua. Bolehkah anda kongsikan sedikit teknik atau rutin pembelajaran yang banyak membantu anda mencapai kejayaan ini? Bagi saya, untuk jadi pelajar yang cemerlang, kita kena pandai uruskan masa dan kita kena tahu apa yang lebih penting. Contohnya macam kita sebagai remaja, selalunya kita akan terlampau suka bermain dengan telefon. Oleh itu bagi saya sangat penting untuk membahagikan masa dan pastikan setiap tugasan yang diberikan oleh guru disiapkan pada masa yang tepat dan dengan dan kita perlu selalu mengulang kaji juga subjek-subjek yang kita lemah. Bagi saya pula, teknik yang saya gunakan ialah konsistensi dan seterusnya sentiasa ikut arahan guru, kerana kalau kita ikut arahan guru memang tentu kita dapat result yang mantap. Dan seterusnya, ini daripada perspektif saya lah. Janganlah hafal jawapan atau buku teks. Tolong memahami konten tersebut. Itu saja. Kesimpulannya, Majlis Apresiasi SPM tahun 2025 ini bukan sahaja menjadi simbol kejayaan kepada para pelajar, malah membuktikan semangat kerjasama dan dedikasi seluruh warga semesta dalam mencapai kecemerlangan. Diharapkan kejayaan yang dicapai pada hari ini akan menjadi inspirasi kepada generasi pelajar akan datang untuk terus berusaha dan mengharumkan nama sekolah. Kami Suarasa mengakhiri laporan khas Majlis Apresiasi SPM tahun 2025 dari Auditorium Hosas. Sekian dari kami Suarasa, Melaporkan kebenaran, menginspirasi perubahan.